Jom baca komen ini. Maknanya bila nak pakai duit, nak masuk universiti, better jual atau pajak arahnu. Baik. Perkataan arahnu adalah berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud gadai. Objektif arahnu adalah sama dengan pembiayaan peribadi, iaitu untuk mendapatkan wang tunai tetapi dengan mencagarkan emas. Bermakna, jika anda perlukan wang segera, tidak semestinya anda perlu jual emas tersebut. Anda ada pilihan untuk pajak emas tersebut. Persoalannya, yang mana lebih baik, jual atau pajak? Sebelum anda membuat keputusan untuk jual atau pajak emas tersebut, anda perlu periksa tahap kewangan anda terlebih dahulu. Jika anda perlukan duit segera dan mampu untuk menebus balik dalam masa 6 bulan, pajak adalah pilihan yang baik kerana kosnya lebih murah dari kos jual. Katakan anda jual gold bar 10 gram. Anda akan dikenakan spread 9%. Jika anda pajak gold bar 10 gram ini, kos pajak adalah sekitar 1.15% sebulan. Bermakna untuk 6 bulan, kos pajak anda adalah sekitar 6.9%. Anda masih lagi untung 2.1% apabila anda pajak emas anda. Tetapi, jika anda tidak mampu untuk menembus balik emas tersebut dalam masa 12 bulan, lebih menguntungkan jika anda jual emas tersebut berbanding jika anda pajakkan ia. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.